Nabi Musa tanya kepada Allah, wahai Allah, manakah satu ibadah aku yang kau paling suka? Kan, yang benar-benar untukmu. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan pernah satu hari kata asyamu li wa anna ajzi bih, puasa itu dilakukan kerana aku dan aku membalasnya, tetapi bila Nabi Allah Musa cakap macam tu, tuan-tuan kan, Allah kata tak. Wahai Allah, adakah solat menjadi satu ibadah yang kau sukai untuk apa ni? Tak, itu. Bukan untuk aku solat tu. Solat tu sebenarnya untuk kau, sebab dengan solat itu mencegah diri kau daripada terumbat dalam neraka. Kalau macam tu zakat pun tidak. Zakat itu adalah menyucikan hatimu. Kalau macam tu puasa itu adalah untuk melentulkan nafsumu. Akhirnya tuan, Allah bertanya, apakah? Sedekah, katanya tuan-tuan. Kan? Jadi sedekah ni tuan-tuan, barang siapa yang bersedekah, kata Nabi, tidak akan sekali-kali dia akan menjadi papa, melainkan bertambah rezekinya. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, Syekh saya masa sebelajar Mesir dulu, dia kata dengan saya, kau nanti kalau masa hidup kau susah, macam mana kau nak senangkan diri kau dapat rezeki, naik pangkat ke apa tu, sedekah, katanya. Walaupun dalam duit kamu tu tinggal 10, kau sedekah duit kau sebagian daripada 10 tu, katanya. Tuan-tuan kan, mula-mula tu tuan-tuan, iyo ko. Tapi ada satu ketika tuan-tuan, saya pun, perkara yang baik ni kalau tak biasa kena dipaksakan tuan-tuan. Bila dipaksakan, kita dapat menjamah satu tu. Macam kita lah tuan-tuan makan. Kadang-kadang isteri kita ajak makan, tuan-tuan, kita action pula. Abang nak makan tak bang mihon ni? Tak payah dah, abang nak makan kat surau tadi, kenyang lah. Habiskan lah. Sayang pula, senang nak basuh pinggan ni, aku lebih-lebih ni. Tuan-tuan kan. Jadi isteri tak, awak je lah yang habiskan. Tuan-tuan kan, dia pun makan, duduk sebelah kita. Jadi dia pun kadang-kadang pun isteri pun nak kata, bang, rasa sikit bang. Dah kenyang. Tak sikit je, bukan 2, 1 je. Pujuk tu tak puas hati. Bila makan zap, tuan-tuan kan, tiba-tiba suami ni bangun pergi ke dapur. Abang cik apa tu? Mihon ada lagi tak? Itu dah. Kesan daripada rasa tu. Tuan-tuan kan. Jadi kalau kita tak beramal, kita tak rasa. Itu maksud dia tu tuan-tuan. Jadi kita dapat rasa, wah, tuan-tuan, minta Allah. Kan? Rasanya tu.